Ui, dia macam semua orang raya. Buat perarakan pula. Huish, dahsyat. Ni dah macam bukannya sambut raya ni. Ni macam buat konsert ke apa ni? Hiburan ke apa ni? Melalaikan ke apa? Allahu Akbar, kita ni. Hui, dahsyat dia macam lah. Sambut raya macam tu sekali. Siap takbir lagi berak macam tu. Hui, macam-macam ada. Arak dengan apa tu? Dengan perhiasan masing-masing. Acar masing-masing. Hai, pelik-pelik. Aduh, hai. Dia macam tu. Ni dekat mana ni? Negara jiran. Patutlah. Tapi macam dah biasa dah buat benda ni. Tapi pelik takkan mereka ni tak ada. Macam sini ada Jaid ke, Jaiz ke, Ahmad Jaiz ke, Jawi ke, Jakim ke, apa-apalah kan. Yang mencegah sana tak ada. Patutlah. Macam mana ni nak buat ni? Dah dinormalisasikan ke? Aduh, hai, akhir zaman itulah. Sambut raya ni macam tu sekali. Tak salah nak sambut raya, tapi masalahnya cara sambutan tu pelik. Siap bercampur lelaki perempuan lagi. Siap lampu-lampu pun semua ni. Menari-menari. Allahu Akbar, nak takbir raya tu tak ada masalah. Tapi cara sambut tu, memanglah hari raya kita ni, memanglah kita patut sambut sebenar-benarnya hari raya Aidil Adha tu lah kan. Kita ambil ibrah kisah daripada baginda kan, Nabi Ibrahim tu sendiri. Macam mana pengorbanan dia, tinggal anak isteri kan, yang tak ada asbab kehidupan langsung kan. Dia tinggalkan anak dia tu kan, anak dan isteri dia tu di tempat yang tak ada asbab kehidupan langsung, tak ada apa-apa kan, tanah yang tandus. Kalau kita hari ni kan macam kerja, yalah berbulan-bulan pergi outstation ke, kerja offshore ke, tinggal pun tinggal di rumah. Ada juga bekalan makanan, ada juga sebelah tu mungkinlah shopping mall ke kan, Lotus ke, Aeon ke, Eksklusif, apa lagi, macam-macam lah kan, sakan, rakan, macam-macam ada tinggal, segi lah. Tapi ini Nabi Ibrahim kan tinggalkan anak isteri dia tu tempat yang tak ada apa-apa pun. Pasar pun tak ada, market pun tak ada kan, tak ada orang pun. Malah disuruh pula sembelih anak dia tu kan. Dah lah tunggu lama-lama bertahun-tahun sampai dah dalam umur dah puluhan tahun dah, nak suruh sembelih pula anak. Macam tu lah sepatutnya pengorbanan tu lah kita buat, kena ikutlah. Bukannya kita nak suruh kan, Allah tak suruh pun kita sembelih anak kita tu. Allah suruh sembelih lah binatang ternakan tu kan. Sebab apa? Sebab kita ni, kita rasa kita milik kan, rasa ada milik. Kita rasa sayang dengan harta kita dan kita rasa kita mampu. Hakikatnya kita tak mampu pun kan. Takkan kita nak ikut celebrate ni kalau kita tengok kan. Bukanlah perkara ni nak salahkan siapa-siapa, tapi kita boleh tengok kan, kejadian ni berlaku di negara jiran kita iaitu Indonesia kan. Kita boleh tengok macam mana mereka celebrate. Tapi itulah celebrate dia tu kan, cara mereka sambut tu kan, hari raya ni tak lebih kurang macam perayaan agama-agama lain lah kan. Kita ni berbeza dengan agama-agama lain. Islam ni tak sama langsung dan sangat membezakan kan, tak sama langsung kita dengan agama lain tu kan. Agama ialah yang kita tengok kan, orang Yahud dan Nasrani macam mana dan mereka sambut perayaan mereka kan, terkinja-kinja sana sini, bercampur lelaki perempuan. Kita tak boleh. Kita kena asingkan lah
Tak ada pencampuran antara lelaki dan perempuan. Tapi dalam ni kita tengok, Allahu Akbar, berbeza sangatlah. Hakikatnya kita dah jauh sangat dengan cara baginda Nabi SAW bawa. Kita kenalah laksanakan Islam yang menahan diri tu lah. Kita tak boleh lah nak ikut cara orang kafarah ni hidup. Tak boleh, tak sama. Takkanlah kita nak ikut ni, kan, macam baginda Nabi SAW bagi tahulah, kan, kita akan ikut kaum-kaum terdahulu, umat-umat terdahulu, kan, selangkah demi selangkah, sahasta demi sahasta, kan, sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta. Takkanlah lepas tu kita ikut, kalau mereka masuk lubang bewak sekalipun, kita akan masuk juga, na'udzubillah min zalik. Hari ni hakikatnya kita bukannya dah ikut sikit-sikit dah, malah kita duduk dalam lubang bewak sekali dengan mereka ni. Na'udzubillah min zalik. Siapa lagi kalau bukan Yahud dan Nasara tu lah, kan? Kita kenalah kembali balik kepada Islam yang sebenar. Kan, Islam yang sebenar ni dia tak sama langsung. Sebab Islam ni ada cara hidup dia. Bukannya Islam ni hanya sekadar ritual. Kita hari ni anggap Islam ni, oh tak apalah, aku solat, aku puasa, aku bayar zakat, aku buat haji atau umrah, okeylah. Hakikatnya bukan. Macam mana baginda Nabi SAW ajar adab tidur, adab nak makan pun, adab nak masuk, kan, tempat yang kotor pun, iaitu tandas pun, Nabi ajak kita. Malah perbuatan yang bernafsu sekalipun atas kata tu pun, kan, ada adab dia juga. Bukannya kita main ikut saja, bukannya kita ambil bantai saja, kan, dalam tu juga ada rukun-rukunnya, kan, ada perkara yang boleh membatalkan, ada perkara yang kita kena buat. Barulah, kalau tidak tak cukup tu tak sah lah, kan, rukun tu. Rukun Islam, rukun iman, itu salah satulah. Kalau perkara-perkara lain ada juga rukun-rukunnya. Kalau kita tak ikut, tak sah lah. Jadi hidupan kita ni bukannya nak mematlamatkan dunia. Hari ni kita terkesan dengan orang kafarah tu, kan, kita terkesan dengan macam mana orang kafarah ni urus takbir dunia ni. Hakikatnya kehidupan kita ni hanya nak membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan nak membesarkan hawa nafsu kita. Na'udzubillah min zalik. Kehidupan kita ni tak boleh nak ikut hawa nafsu. Ara'aita man ittakhadha ilahu hawa. Nampakkah, wahai Muhammad, keburukan orang yang menjadikan hawa nafsu mereka sebagai Tuhan yang disembah serta lagi ditaati. Na'udzubillah min zalik. Kita bukannya nak angkat diri kita. Kita nak kata, oh, aku buat perarakan ni, aku punya paling hebat. Bukan. Ni paling hebat, paling cantik. Hakikatnya bukan macam tu. Kita nak mengangkat diri kita. Na'udzubillah min zalik. Hakikatnya kita nak mengangkat Allah Subhanahu Wa Taala tu lah. Sebab tu lah takbir ni, kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bukannya aku yang besar. Na'udzubillah min zalik. Hakikatnya kita nak angkat Allah, nak mengagungkan Allah. Bukannya kita nak mengagungkan diri kita. Siapa yang paling hebat, kan, dia punya persembahan dia, siapa yang paling hebat perarakan dia. Bukan. Bila kita buat macam tu, kita ni tak lebih kurang ialah nak angkatkan diri kita lah. Sedangkan kita ni nak membesarkan Allah. Bukannya kehidupan kita nak membesarkan kita sendiri tu, kan, kita hebat, kita tidak, kita kena nafikan. Sebab tu bila kita mengucap dua kalimah syahadah tu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita nak sedia nak tundukkan hawa nafsu kita ni. Hawa nafsu kita ni macam-macam lah nak buat, kan, nak yang tu, nak yang ni. Orang kafarah nak buat loan, kita pun nak buat loan. Na'udzubillah min zalik. Hakikatnya kita tak boleh lah nak ikut cara orang kafarah tu. Orang kafarah ni dia nak buat dunia ni sebagai syurga, sedangkan baginda Nabi SAW bagi tahu, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ni adalah penjara bagi orang mukmin dan syurga bagi orang kafarah. Jadi kehidupan kita
nak ikut yang mana satu? Adakah nak jadikan dunia ni sebagai penjara ataupun nak jadikan dunia ni seperti syurga? Fikir-fikirkanlah dan selamat beramal. InsyaAllah.